Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa saudara-saudara lalu memandum? Sehat? Hamba nak tunggu. Kiban sagonya nak pergi malut. Yang pegah yang hanajuk malutnya kau nuruyang ah. Ambu you. Bila aku takut. Takat berbina jugudis. Dalil mulut jai. Yang pegah mulut bid'ah, yang pegah mauludnya adalah perbuatan ji'ah. Ngayu alik buyu. Yang boleh ke dalil. Ilakai dalil lewat ayam terjipat dalil tungku mulut. Nabi dalil ke lun. Nyamban. Jai dalil di tungku. Mesti patrom dalil di dalam kitab. Nyamban. Dalam Al-Quran bina dalil maulid. Yang pegang bid'ah tentang maulid yang kan berian tapi bui. Omnya boleh cik lam tu. No hubungi ke mak kata nak. Hamban. Buat tu nak wahabinya tungku tunat. Tunat ayo gudai. Kenapa takut? Hai abah-abah lembut kali dah pegah. Nya hanaja bahkan ulama-ulama lain kali pegah. Mauludnya tunat. Hana bid'ah tapi wahabi hana patih. Jalan ji hana patih kita nak aju. Han tak tunat, awaknya ju merajalela hidungku. Ya pegah-pegah yang kongkong laju. Maka kita tenang. Nya tebab kita tenang wahabi punya. Fikir orang Iban. Lupa dah. Apa itu? Ya nah baca-baca bid'ah. Awak tak berdebat masalah bid'ah. Awak tak tanya mana makna daripada bid'ah nak upum. Nya pegah bid'ah haji. Pap ma jawabi pali. Yang kena tu bab ji tunggu. Lon tenak wahabi yang kena tu bab ji. Karena akan diperjelaskan oleh ulama-ulama bahawa mauludnya nak dalil. Dalam Al-Quran na, dalam hadis na, contoh dalam hadis saya tunggu. Yang mana para sahabat libat watenya nah hidungku hidup waktu bapak kita rumah. Mentelawat para sahabat itu bi Rasulullah pun buat kata lem telawat, pakal telawat karena kedatangan beliau, karena kedatangan engkau ya Rasulullah ikan sahabat. Ya. Raknya mentang kamu menunjukkan bahwa itu boleh maulid sahabat mentang nak telawat kepada Rasulullah. Mata aku tanya ke hanjut tak kepap ma bangai. Dan kedua, tanda cinta katanya kepada Nabi. Contoh. Itu katanya cinta kepada seseorang perempuan. Yang galak katanya betul-betul galak kepada perempuan. Rela berkorban apapun. Katanya betul. Bahkan manok-manok gap tak cuba tak berdoa jelame. Demi adalah mendapatkan seorang gadis yang kita cintai. Nyan. Yang kena pakai apa? Rasa cintanya. Bilakah cinta hai tungku buya rasa coklat. Ya, bila kau cinta. Tapi bila nak cinta ke lagi wahabinya, menang cik kamu hidung ku cinta kepada Rasulullah. Saking cinta ji kamu kepada Rasulullah, rela harta kamu berkorban, hana pupu. Pakam berkorban kerana cinta. Galak cinta datang kepada Rasulullah. Ya nak. Bid'ah. Dia bid'ah je lah tamai. Baca-baca bid'ah. Pak mai. Ram jadah pali. Bila tu yang temte ah. Ayo mana bid'ah tinggi. Yang itu perlu biatirlah. Umar jadi ngam lelet tau. Lahum gedungku. Ana cara ada pegoknya kau nak temenak kau yang mana? Cik Abdul dah tenak. Bagi kecik wajib tu tenak wahabinya.
Pakan tungku menan menyotapa melanggar undang-undang Republik Indonesia. Hukuman pah kiban ni nom nyotapa tungku kiban dalam penjara 15 tahun dah udip. Tetenak nak dalil nah ke Nabi ke menyo cegah maksiat. Nya, lebih cara cegah maksiat tungku. Yang pun tungku you cegah adalah dengan buat. Kahek datang kalau dah pegah naik patih cik cegah dengan buat. Han tanggup dengan buat karena jenis tanya tahudid dalam negara Indonesia pak manyo letak undang-undang. Tak cegah dia dengan babah. Tak tenak yang salah tabah je cegah mati. Tak tenak aju Wahabi palihnya Wahabi okma ipap ma ramjadah palih tenak aju. Yang keliang hati. Nah. Kunjung hati yang salah sabah gutanya adalah tak cegah mati. Wahabinya mati. Tempat. Yang kena penyebab jika tenak. Tengah dekat tengku kah pegah tengku temenak. Pak Mai. Lah hana duduk orang pegah hai tengku. Guna medanya kilap dia. Dapakan mutu hana item. Hana darah tinggi. Cik tamang Wahabi tega kek kena video call tega dengan Wahabi palihnya. Yang mengata Wahabi cik tamang ju. Pekat gabung. Oh, tu nak mama ke maunya. Teki hati. Allah Tuhan Tuhan. Dalam tuku dalil-dalil lain tentang membolehkan iaitu melakukan apa namanya maulid le dalil. Bahkan dalam temu dalam sebuah kitab karangan Wahabi hai tungku. Nyambat. Dalam kitabnya dijelaskan mana dijelaskan boleh memperingati iaitu ulang tahun ulama Wahabi. Maksud jipu. Boleh melakukan, maknanya boleh melakukan ketika ulama Wahabi mati. Nyanjuk memperingati Pak Maji. Ibadahnya dipegat lam. Tidak boleh memperingati Maulid Nabi dengan alasan bid'ah. Coba Maulid Nabi hanya peringati ulama Wahabi je Pak Maji palih. Oh man. Takik hati dia baca kitab mudah-mudahnya. Pui pek. Ji Samsu Black sabi kenang tunggu. Pah ule lanjutkan tunggu. Oh nyokon Ji Samsu Black pulang peng tunggu. Ya. Ubiak kaya itu dia lagi kitab wanyan. Nyabah hati kitab tunggu. Letak kitab-kitab karangan Wahabi. Yang mana di dalam kitabnya kemudian-kemudian longkunyan. Langsung diponis jaju memperingati Maulidin Nabi di pegahinan bid'ah. Memperingati ulama Wahabi mati ulama Wahabi ulang tahun ulama Wahabi nyanjut sunnah pegah papma di palih. Nya kau ketemu nak lah. Gamen ke? Habis buinya dia biar bui je. Itu tan penguasa nyampi tabah buat. Sok pembela. Bata cek-cek cik punggung lumo je mendumnya. Ho kata sultan cik tambang yok tanpa mama kalinya. Takit hati. Tayu tepoh nak tepon. Cik tambang ju. Nyo hak habis ketabaran ronyo. Mama aku tanpa. Tanya agam hai tungku. Nyo berani ba media, berani juk nombor apa? Nyo agam, nya nak cok atai lewu juk kata. Nyo bokong taba-taba video hana ku kalon relasi sultan dengan Wahabinya. Bagiban, upat ji merajalela tunggu tebit ju dalil-dalil yang kongkon. Apa ma Wahabi pali.
Ano tu pegah le hai dongku. Nyo kon tak nak napah-napah je ulet. Wahabi ya tadi lemah nencang wahabi. Cik kau itu bi kata-kata tenak ana. Cik mutuh dah ke wahabi nya. Ibarat ji adalah wahabi bagi kecik bui ju kiban cara ji. Lagi yang ju. Ano tu pegah ba ana wahabi pap ma yang. Oh ma. Allah Tuhan. Mudah-mudahan hidungku nah. Ajaran-ajaran yang modelnya hidungku dipuji di Nanggro Aceh Darussalamnya hidungku. Maka ji hidungku mutua tanya tamat iaitu ulama-ulama yang kana yang awal-awal pakibang ulama awal pegah. Nya mentong tamat putih-putih tipahannya na payah mat hidungku. Ana mit barota tuha ke dua orang Parhan. Parhan ti ko le lah Di Kuala bulan 8 iaitu bulan 8 tanggal 20. Ike bulan 8 tanggal 18 kon tuha ke dua orang ni umit dia adik pada hari di parahanyan. Pak mai. Entali pali. Nyoto ke lagi mungon nyo pasti pe awaknya tak terima. Guna kalon. Pokoknya lain. Lain. Allah. Ma tungkunya kadang-kadang tungku. Dah stop tiak nah. Entuk dah sambung live cuma buhan apa dah temenak ngedatai tak mai gilan terun duk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.